motor EFI dah rasa berat, pick up top speed tak macam dulu. Biasanya disebabkan oleh blok yang dah haus, compression bocor. Sebab tu enjin jadi lemah dan makan minyak hitam. Kalau kawan-kawan tengok berasap berkepul-kepul tu blok dah cala tu, dah makan dalam. Jadi Kinsiditi show kan, kalau kawan-kawan nak pakai blok yang tahan panas, brand yang okey, harga marhain, kawan-kawan boleh pakai blok ni. Full set, dia punya kualiti pun ada lah, kawan-kawan boleh pakai. Kalau nak spek sedap-sedap, sedap jalan, tak ada problem sangat, pakai spek 53, 54, 55, 56 tu sedap lah. Sampai 56 tu sedap lah, tak ada buat hal sangat. Tapi bergantung kepada cara pasang lah. Kena pasang betul lah, kena bawa pada pomen betul lah. Salah pasang, blok brand paling mahal pun rosak jadi kena pasang dengan betul. Yang tu penting Kinsiditi ingat kan. Jadi kalau kawan-kawan nak high risk sikit, boleh pakai 57, 58. Yang tu dah kena korek besar sikit lah lubang enjin, lubang crankcase tu. Jadi jika kawan-kawan nak try, kawan-kawan boleh order terus dekat link Kinsiditi bagi ni. Setting motor dengan betul supaya top speed ada pergi-pergi. Terima kasih support.